Salam sejahtera. Terima kasih atas kesudian anda singgah di channel saya. Jika anda seorang penggemar sukan bola sepak tanah air, bantu saya tekan subscribe kerana setiap subscribe anda itu sangat berharga. Terima kasih sahabat baik. Selepas 2 bulan bersama Harimau Malaya, penolong jurulatih dari Australia, Mark Milligan memilih meninggalkan pasukan itu. Ini selepas jurulatih Harimau Malaya, Peter Klamowski, mengumumkan Milligan tidak lagi bersama skuad kebangsaan. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada Mark Milligan atas sumbangannya kepada pasukan kebangsaan Harimau Malaya, katanya dalam satu kenyataan. Sungguh pun tempohnya singkat, beliau membantu langkah pertama bagi tempoh penting untuk persiapan aksi Malaysia menentang Nepal. Kami memahami dan menyokong keputusannya untuk mencari peluang di luar negara. Kami mengucapkan segala yang terbaik dalam usaha beliau pada masa hadapan. Beliau dijangka menggalas peranan sebagai jurulatih baru klub Black Newcastle Jets untuk musim 2025-26 menggantikan jurulatih sebelumnya, Rob Stanton. Milligan antara staf kejurulatihan terawal yang direkrut untuk menyertai barisan kejurulatihan Klamowski. Sebelum menyertai Harimau Malaya, beliau juga pernah menggalas peranan penolong jurulatih bersama Macarthur dan Adelaide United. Ini kali kedua Milligan menggalas peranan sebagai ketua jurulatih. Sebelum ini, beliau pernah memimpin kelab semi-pro Australia, St. George dari 2021 hingga 2022. Ramai penyokong meramalkan Klamowski bakal mencari seorang penolong jurulatih baharu untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Milligan. Pada masa sama, ini memberi peluang buat jurulatih tempatan seperti Harudin Omar dan Aidil Zafwan Abdul Razak untuk tampil membantu memantapkan Harimau Malaya. Selepas menewaskan Nepal 2-0 pada 25 Mei lalu, fokus Harimau Malaya beralih kepada aksi menentang Vietnam pada 10 Jun.